Bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang betul masa solat fardu? Sekiranya bacaan tersebut mengganggu jemaah tersebut, adakah solatnya sah? Baik, makmum ni dia baca Fatihah kuat sampai mengganggu orang. Jawabnya, sah solat orang lain, tapi hukumnya kalau saja mengganggu orang haram. Kuat sampai melalih mana orang sebelah ni rasa dengar, sampai macam kita ni mengganggu ataupun melawan itu imam, hukumnya makruh. Tapi perlahan tak keluar suara, tidak sah. Faham? Lepas tu hati-hati, jangan kuat sangat. Perlahan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makmum kan? Ada makmum jenis jadi suka kuat. Nah, ihdinas siratal dah lah usolli dah solli fardhu. Ni dah anyuk dah, sakit gigi pula. Faham tak? Tadi balas pula dengan bini, berebut remote astro. Ni pula tak jadi. Astagfirullah usolli tak jadi juga. Lala apa suti dah. Bebek kurang